kebetulan sebelum saya accident ni bang, Hikmah bulan 8 tu, bulan Ogos memang macam-macam saya lalui bang. Semua benda saya lalui bulan 8 tu dengan memang sway orang cakap lah. Masa tu tahun 2000 apa? 2015. Raya kita time tu bulan 8. Sebelum raya saya jatuh selepas raya tu saya jatuh wheelie. Saya kena tangkap lumba haram. Main lab malam minggu apa semua saya kena tangkap. Saya lumba dengan poli tangkap saya. Kemudiannya saya dah keluar. Nak menjarut aku dengar. Betul kau Melaka. Saya dah keluar, dia bawa saya pergi mahkamah. Belum jatuh hukum lagi. Saya dalam tempoh pematian lah dengan warren kan. Saya pinjam motor kawan sebab motor kat dalam balai belum keluar lagi. Main wheelie, jatuh wheelie pula. Dah sway. Yang sway yang tu tak habis lagi Dia datang sway lain pula. Tapi sway yang last kali ni sebab kan dah bayar. Okay. Dah bayar RM50 untuk homestay ni lah. Jadinya galat kalau tak pergi ni. Betul. Jadi saya pakai motor ayah saya. Ayah saya ada scrambler dulu, dengan tak ada nombor plate. Agaknya time tu saya pakai terus, saya cuik-cuik, saya keluar ikut dia orang ride. Saya ikut dia orang ride, balik ride tu yang saya kena.